Sunny Express pukul 12.50 tengah hari. Air jambu satu. Quite refreshing. Tu dia guys, lepas dah sampai. Agak kurang menyenangkan. Nasi goreng kampung satu. Telur mata. Saya duduk situ. Okey. Model. Boleh. Model suka snack kau, suka mari. Misi pengembaraan I Am Travel Soul musim yang kedua bermula sekarang. Bye-bye Kota Baru. I'll see you in a few months. Maybe. Or maybe not. I don't know. Bilik kecil. And done. Mana aku punya telefon? Dia. Oh, dah. Berambus, get loose. Kalau tak apa kita pun bola. Sunny Express pukul 12.50 tengah hari. Sekarang ni sedang menunggu bas. Cuaca kat sini agak tidak begitu panas. Hello. Aku rasa aku nak beli air lah. Dia ada air lai cikang, ada mangga, RM2, jambu batu, air jambu. Aku rasa aku nak try jambu batu. Air jambu, RM2. Oh, beratur sini kan? Okay, kita beratur. Panas. Jambu batu. Jambu batu macam menarik juga. Air jambu satu. Goyak. Okey. Sementara menunggu bas yang tidak kunjung tiba. Let's try this. Quite refreshing. So kita berteduh dulu di bawah pohon. Kat sini okey lah. Tak panas. Sebab ada pokok. Nampak? Oh, ada sarang burung lah. Sarang burung. Tapi burung tak ada. Burung saya ada. Oh, naik kat sini lah? Jual apa weh? Pergi Kuantan. Bas ni dia selalu ambil sini ke? Kat situ. Sebab 12.50. Lepas budak-budak sekolah bawa ramai ke mai beli dia kalau. Petek. Siapa aku apa? Tak masak lagi. Dah ada dah first customer datang. Oh, rezeki. Kena mari semula. Mari pas ni. Tu dia guys, bas dah sampai.
Finally we made it. Nice. Kuantan. Kuantan betul. Okay. Oh. Pas nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sini lah. This is my place. Tak ramai orang kat sini. Oh my god. Harap-harap tak ada orang. Oh. We made it. Lebih kurang 20 minit lah. 20 minit delay. Tapi tidak mengapa. It's okay guys. Sebab bas pun tak penuh. So inilah dia. Sunny. Cuaca pula. Dia punya penghawa dingin. Terbaik. Misi pengembaraan I Am Travel Soul musim yang kedua bermula sekarang. Here we go. Kuantan. Turn me on. So bas dijangka sampai pukul 7 kot. 6 jam. Lebih kurang 7.30 pukul 8 lah. InsyaAllah sampai ke Kuantan. Oh ya, lupa nak pakai seatbelt. Seatbelt mesti dipakai. Kalau tak kena saman nanti. Buat gadis. Agak luas juga. Dia yang bestnya sebab tak ada orang. So kalau boring duduk sini, boleh duduk sana. Kalau boring duduk sini, duduk sana. Bosan duduk sana, duduk belakang ni. Tapi aku tak boleh duduk belakang sebab nanti cepat pening, nak muntah. Selamat kembali bersekolah. Dia dah buka sekolah ni kan. Confirm tak ramai lah orang bercuti bila dah buka sekolah ni. So satu pilihan yang tepat sebenarnya aku travel masa waktu ni. Yalah, budak-budak dah sekolah, korang kena sekolah, aku kena travel. Solat kat mana, Bek? Sampai ke serik tu kan? Ada seorang lelaki. Sebelum Oh, kasi kecok tu. Oh, okey. Belakang dia kecok tu. Baik, saya. Okay guys, kita dah sampai di dekat dengan pantai apa entah. Kan berehat selama 45 minit. Aku nak solat jap. Dia akan sampai ke Kuantan pukul ni, surau lelaki. Nak ambil air. Air semayang mana? Okey bang. Ambil air semayang? Semayang. Dalam. Oh dalam? Dalam. Okey. Oh, ni ruangan surau dia. Sekejap. Solat dulu. Aku lapar sebenarnya. Lepas tu nak makan lah. Oh, kat sini. Agak kurang menyenangkan. Tapi tak apa. Solat dulu. Aku nak tengok pantai. Check this out guys. Oh my god. Wow, cantik eh. Apa tu? Mewah. Popular. Oh my god. Ush. Ni pantai apa dia panggil? Tengok besar ombak dia. Rip current everywhere guys. Boleh try surfing lah kalau nak try surfing. Oh tu banyak lagi kedai.
Asal tak ada orang? Tak ada orang kat sini. Apa pasal tak ada orang? Kenapa tak ada orang? Buka ah. Buka. Oh, buka. Buka. Oh, tak buka lagi. Oh, okey. Sini ah, sini buka. Oh, okey. Nasi ada? Ni nasi belau. Macam tak banyak lauk ah. Nasi goreng tak? Nasi goreng kampung. Satu. Telur mata. Saya duduk situ? Okey. Subscribe channel. Air order mana? Air order sini. Air apple juice. Tak nak gula. Okay. Alright, settle. Air apple juice satu dengan nasi goreng kampung lah. Ni kosong. Terus sini lah. Oh my god. Okay, not bad. Kita bayar sekejap. Tapi best lah. Makan tepi pantai sangat menyenangkan. Memang menarik. Sejuk, tak panas. Next time boleh try datang lagi sini. Bayar. Makan apa ya? Si goreng kampung. Air apple juice. 12. Bye. Subscribe eh. Okay. Nama YouTube ada? Ha? Nama YouTube? I am Travel Soul. Ha? I am Travel Soul. Okay. Ingat ah. Okay. Subscribe. Subscribe. Bye. Bye. Subscribe YouTube channel. I am Travel Soul. Tapi anak modal ni lakukan. Boleh lakukan semua dengan ikon. Pak boleh lagi. Gana? Pak modal. Oh, model. Boleh. Modal sekat kau sekut mari. I am Travel Soul. Boleh. I am Travel TRAVEL SOUL. L. Ada. Ni. Tu ni atas kan. Okay. Subscribe. Okay. Subscribe. Thank you. Oh, kita ada subscriber yang baru hari ni. Pergi kuatek? Kuatek. Kerja sana kau jalan? Okey je. Kerja lah. Ini patah ke apa yang nama saya? Ini patah dulu. Kelulu dia bagi. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Assalamualaikum guys. So finally aku dah sampai di Scout Lodge Darul Makmur, hotel di mana aku dah booking selama 3 hari 2 malam stay kat sini. So serba sedikit lah aku nak review dia punya bilik dekat sini. Alright, so dia ada TV kat sini. Wow, menarik. TV brand Sharp Aquos. Okay, ada meja. Nice. Oh, ada air. So tengok katil dia. Okey lah, not bad kan. Sekejap aku lupa nak pasang aircon. Okay, pasang aircon. Okay, ada aircon. Remote untuk nak tengok TV. So ni macam ada desk untuk aku buat edit video lah. Dan ada sejadah. So terbaik kiblat belah sana kiblat belah sana. Okay. Dan ni adalah dia punya tandas, right? Okay. Ini tanda dia. Menarik, menarik. Bersih. Okay. Ada sabun.
Dan shampoo yang telah disediakan, ada air panas. Okey lah, not bad kan. Harga tak silap aku bayar dalam RM163 untuk 2 malam RM163. Tu termasuk dengan tax lah. Aku nak keluar jap, nak pergi cari makanan. Oh, kena kunci. Dia bagi kunci satu dengan kad. Kunci. Okay. Let's go guys. So inilah pemandangan daripada tangga. Oh, macam-macam. Jambori ke-10 pengakap Malaysia, Sik Kedah. Oh. Asal semua pasal pengakap? Semua pasal pengakap. Apa kena-mengena pengakap dengan hotel ni? Itu yang kita kena siasat. Okay, ini adalah hotel yang aku duduk, Dharma Mall Lodge. And right now, mencari makanan. Apa kita jalan-jalan dulu di sekitar Bandar Kuantan. Okey. Pak menara tu. Situ lah. Oh tu, menara Bandar Kuantan. Oh, okey. Menara tu. Ini nama Poyak memang wajib lah, kena makan. tempat pating tu. First time datang sini? First time. Besar. Oh ni lah king crab. Tak pernah jumpa. Fresh taste at a great price since 2016. Dia nasi goreng daging portion dia agak besar. Try nasi dulu, nasi.